Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nauzatul Aqila binti Hairudin. Nombor matrik 021201010890 dan saya belajar di OUN Johor Bahru. Dalam video ini, saya akan membincangkan 3 topik penting. Yang pertama, perbezaan budaya dalam komunikasi. Yang kedua, amalan komunikasi dalam organisasi. Dan yang ketiga, peranan komunikasi massa dalam membentuk pendapat awam di Malaysia. Malaysia ialah sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan pelbagai kaum yang lain. Setiap budaya mempunyai bahasa, nilai dan gaya komunikasi yang berbeza, dan perbezaan ini mewujudkan cabaran dan peluang antara kaum. Dari segi cabaran, yang pertama bahasa. Penggunaan bahasa Melayu yang berbeza tahap formalitisnya antara kaum. Kadang-kadang berlaku salah tafsir apabila ayat yang ringkas kedengaran terlalu tegas untuk kaum yang lain. Nombor 2, nilai budaya. Orang Melayu biasanya menekankan kesopanan dan orang Cina lebih cenderung ke arah bisnes, manakala orang India mungkin lebih perspektif. Perbezaan ini boleh menimbulkan salah faham jika tidak difahami antara satu sama lain. Yang ketiga, gaya komunikasi. Sebagai contoh, dalam mesyuarat atau kumpulan universiti, ada kumpulan yang suka terus ke poin utama, manakala ada kumpulan lain suka memulakan dengan hubungan interpersonal dahulu. Dari segi peluang pula, dengan perbezaan komunikasi antara kaum ini, ia boleh meningkatkan kreativiti dan idea yang berbagai. Kenapa? Kerana interaksi pelbagai budaya boleh melahirkan lebih banyak perspektif. Sebagai contoh, dalam projek universiti atau kerja kumpulan di tempat kerja. Yang kedua, keupayaan menyesuaikan diri. Masyarakat Malaysia sudah biasa menukar-nukar bahasa. Sebagai contoh, orang Melayu suka menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, manakala orang Cina dan orang India juga boleh menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa mereka sendiri ketika berkomunikasi. Seterusnya, amalan komunikasi dalam organisasi dari segi profesionalisme dan etika. Dalam organisasi seperti universiti, NGO dan syarikat di Malaysia, komunikasi yang profesional dan beretika sangatlah memainkan peranan yang penting. Ciri-ciri komunikasi profesional ialah ketepatan maklumat. Organisasi ataupun ketua dalam syarikat perlulah menghantar email yang rasmi, jelas, tepat dan tidak mengelirukan pekerja-pekerja mereka. Yang kedua, ketelusan. Mesyuarat dan laporan dikongsi secara terbuka bagi mengelakkan kesalahfahaman berlaku. Yang ketiga, menghormati perbezaan. Dalam organisasi ataupun bekerja kumpulan mempunyai pelbagai pandangan. Disebabkan itu, kita haruslah menggunakan bahasa yang sopan dan tidak sensitif bagi mengelakkan pergaduhan ataupun kesalahfahaman berlaku. Bagaimana ia menyumbangkan kepada organisasi? Iaitu dari segi kerja berpasukan. Pasukan yang berkomunikasi dengan jelas dapat mengurangkan konflik dan meningkatkan produktiviti. Sebagai contoh, kerja secara berkumpulan di universiti, dalam membahagikan tugas perlulah dengan secara teratur dan menggunakan aplikasi WhatsApp supaya pelajar-pelajar ataupun ahli kumpulan yang lain dapat membuat tugasan dengan baik. Yang kedua, kepimpinan.
Pemimpin yang berkomunikasi dengan baik dan jelas lebih mudah mendapat kepercayaan pekerja. Arahan yang jelas dan tidak berlapik dapat mengelakkan perselisihan berlaku. Yang ketiga, membuat keputusan. Proses kerja menjadi lebih mudah dan pantas apabila maklumat yang disampaikan tidak berlakunya salah faham. Dalam syarikat, keputusan yang betul dan strategik biasanya dibuat berdasarkan laporan yang lengkap dan teratur. Seterusnya, peranan komunikasi massa dalam membentuk pendapat awam. Komunikasi seperti TV, radio, media sosial, portal berita mempunyai kuasa besar dalam mempengaruhi pandangan masyarakat Malaysia. Peranan komunikasi massa dapat dibahagikan kepada dua, iaitu mesej positif dan mesej negatif. Mesej positif sebagai contoh kesihatan awam. Semasa pandemik COVID-19 berlaku, kempen seperti Kita Jaga Kita dan laporan kes harian membantu masyarakat Malaysia sentiasa mematuhi SOP. Seterusnya, dari segi mesej negatif, iaitu penyebaran maklumat palsu. Pada zaman kini sudah berlaku banyak penyebaran maklumat palsu dan boleh menimbulkan fitnah terbesar. Kesimpulannya, komunikasi sama ada merentas budaya dalam organisasi atau melalui media massa mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Dengan memahami dan mengamalkannya dengan baik, kita mampu membina masyarakat yang lebih harmoni dan profesional. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.